Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam agenda Awani. Dan sedikit kesal kita melihat wajah-wajah anak-anak Palestin dan juga rakan-rakan kita di Gaza dihujani dengan bom dan juga peluru berpandu dari rejim Zionis Israel. Masuk hari ke-6, lebih daripada 92 nyawa sudah pun terkorban dan lebih beratus-ratus lagi masih tidak mendapat rawatan yang rapi daripada hospital sekitar Gaza. Itulah kekejaman terbaru rejim Zionis Israel ke atas bumi Gaza di Palestin. Dan apa yang boleh kita lakukan. Jadi itu yang akan kita bincangkan pada malam ini. Hentikan kekejaman ke atas rakyat Palestin di Gaza bersama Profesor Madya Dr. Hafizi Muhammad Noor, pengurusi Aqsa Sharif. Prof, tersentuh kita melihat visual-visual yang kita paparkan sebentar tadi, dan ini merupakan kekejaman terbaru rejim Zionis, dan mungkin Prof mempunyai cerita terkini dan mungkin boleh update rakan-rakan kita di Malaysia. Kan kita tahu Aqsa Sharif dan juga rakan-rakan di Gaza sendiri sedang bertungkus lumus membantu rakan-rakan yang tercedera, menghantar makanan dan sebagainya. Mungkin untuk permulaan boleh bagi update ataupun apa yang terkini di Gaza sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Haji Nazri dan para penonton yang dihormati sekalian. Sukar ya untuk kita meluahkan dalam bentuk kata-kata apabila melihat dan mengikuti perkembangan yang berlaku di Gaza pada hari ini. Sebenarnya saya yakin seluruh rakyat Malaysia dapat menghayati apa yang berlaku jauh di seluruh hati. Hanya batang tubuh kita sahaja yang berada di sini, tetapi jiwa, perasaan, emosi kita sedang berada di sana bersama-sama dengan mereka. Hati kita bagai disiat-siat apabila melihat kekejaman yang dilakukan ke atas saudara-saudara kita. Bahkan yang kita lihat tadi adalah anak-anak yang tidak mengerti apa-apa pun. Sebagaimana yang kita tahu, daripada pelbagai bentuk kezaliman yang tak sanggup kita tatap melalui kaca TV, dalam YouTube dan sebagainya, adalah suatu keluarga yang terdiri daripada 11 orang terbunuh semuanya. 5 orang kanak-kanak, yang paling muda berusia 11 bulan bernama Ibrahim Muhammad Ad-Dalu, keluarga Muhammad Ad-Dalu. 11 bulan apalah dosa seorang bayi. Bagi kita yang ada anak kecil, bagi kita yang ada berpangkat datuk, cucu, sudah tentu kita tak dapat nak bayangkan kesedihan dan luluhnya jiwa kita kalau perkara yang sama berlaku kepada kita. Jadi sidang penonton dan sidang hadirin yang budiman sekalian, walau bagaimanapun kita tidak boleh dilumpuhkan dengan rasa sedih dan kecewa semata-mata. Kita mesti bergerak, dan kita mesti bergerak pantas. Dan atas dasar itulah Aqsa Sharif, sejak daripada hari pertama berlakunya serangan, kita telah menggerakkan usaha-usaha untuk sedaya mungkin untuk membantu saudara-saudara kita dan rakyat Palestin di sana. Dan saya nak maklumkan sebanyak 110,000 US dollar sumbangan daripada rakyat Malaysia melalui Aqsa Sharif telah pun diagih-agihkan dalam tempoh 5 hari ini, dan kita nak memberikan keyakinan dan jaminan insya-Allah kepada seluruh rakyat Malaysia yang prihatin selama mana pun serangan ini berlaku. Walaupun kita mengharapkan ianya berakhir sekarang secepat mungkin, tapi kalau ianya berlanjutan untuk beberapa hari, untuk beberapa minggu, saya nak bagi jaminan insya-Allah bahawa kita seluruh rakyat Malaysia tidak akan meninggalkan Gaza, tidak akan melupakan mereka, dan kita akan terus pacu untuk kutip dana dengan rancaknya bagi memastikan mereka terus mendapat memenuhi keperluan-keperluan asas mereka, khususnya makanan, ubat-ubatan, keperluan-keperluan yang di sini kita take for granted seperti selimut, pakaian, yang mana ini adalah bahan-bahan keperluan yang sangat penting di saat-saat sekarang ni sudah nak masuk bulan Disember. Jadi mereka akan diserubungi oleh cuaca sejuk yang menggigit ni. Dalam keadaan rumah pun sudah dibinasakan, tidak ada tempat untuk berlindung dan sebagainya.
Jadi saya nak buat update sikit lah Haji Nazri. Silakan. Dari segi bantuan yang kita telah salurkan, jumlahnya setakat ini adalah 110,000 US dollar, iaitu food package. Food package ni adalah bungkusan makanan yang terdiri daripada bahan-bahan asas sebanyak 700 paket telah pun diagihkan bernilai 70,000 US dollar, ya. Dan sebanyak 90% daripada food packet yang kita sasarkan ini telah pun diagih-agihkan kepada rakyat Palestin yang terjejas. Kemudian food packet juga, tapi dalam bentuk fresh vegetable ataupun sayuran-sayuran segar. Yang ini sebanyak 500 packaging, masih lagi di dalam proses untuk packaging. Yang ini nilainya sebanyak 10,000 US dollar. Yang ketiganya makanan panas, dan mungkin hadirin boleh lihat dalam Facebook Asas Syarif, website di mana kita telah mengedarkan makanan yang dimasak di Central Kitchen, baklubah, yang kalau kita tengok dalam Facebook ditunjukkan gambar masakan nasi yang masih berasap panas lagi, yang diedarkan kepada 3,000 keluarga. Ini termasuklah ayam, nasi itu adalah nasi yang ada lauk ayam bersama dengan yogurt dan juga air minuman. Nilainya adalah 10,500 US dollar, ya. 75% daripada 3,000 bungkusan makanan ini telah pun diedarkan. Seterusnya kita juga telah mengagihkan 80% daripada yang kita sasarkan, itu sebanyak 100 set blanket, tilam, mattress dan juga pakaian, kepada 100 keluarga. Dan seterusnya ialah bantuan kewangan kepada 100 mangsa yang tercedera dalam pengeboman yang bernilai sebanyak 10,000 US dollar. Itu yang sedang berlaku. Yang sedang berlaku di Gaza, sedang diagih-agihkan. Dan bermakna setakat ini dalam ringgit Malaysia kita telah mengagihkan sekitar bantuan bernilai 330,000 ringgit Malaysia. Dan saya nak buat pengumuman awal untuk merancakkan lagi bantuan ini. Kita mensasarkan kutipan daripada rakyat Malaysia yang prihatin sebanyak RM1,000,000 Malaysia dalam tempoh 3 minggu. Pastinya rakyat Malaysia yang prihatin akan bersama-sama dalam usaha murni ini. Kita akan rehat sebentar, Prof. Selepas ini kita akan lihat apa lagi yang boleh kita lakukan dan juga bagaimana respon komuniti antarabangsa terhadap serangan terbaru ke atas Gaza. Kita rehat dahulu. Itu merupakan hakikat dan juga realiti yang berlaku di bumi Gaza, dan saya rasa kita perlu membuat lebih daripada itu. Selain daripada kita bersempati dan meneruskan usaha murni mengutip dana dan sebagainya, dan melihat reaksi antarabangsa pada kali ini, perbezaan dengan 2008 operasi Caslead misalnya, apa yang kita boleh lihat? Kerana kita tahu reaksi antarabangsa masing-masing menyatakan pendirian mereka, sama ada sekutu Israel ataupun mereka yang menentang. Dan paling yang menarik, kesediaan Perdana Menteri Mesir datang pada hari kedua serangan berlaku. Begitu juga dengan Erdogan bakal menghantar menteri luar mereka ke Gaza pada hari esok ataupun lusa. Begitu juga Emir Qatar dan sebagainya berjanji untuk memulihkan semula rumah-rumah yang sudah diruntuhkan oleh bom-bom Israel dan sebagainya. Ini merupakan reaksi yang tidak berlaku pada 2008, Prof. Ya, betul. Kalau kita nak ukur dari sudut rasa tanggungjawab, keprihatinan, kepekaan, sebenarnya tak berbeza di antara apa yang berlaku pada tahun 2008, 2012. Bahkan kepekaan itu semakin meningkat. Cuma dari sudut orang kata political will, kemahuan politik, yang itu kita nampak satu perbezaan yang sangat ketara, dan ada sebabnya. Kalau kita tengok latar belakang serangan yang berlaku pada tahun 2008-2009, ini berlaku dalam keadaan negara-negara Arab khususnya
berada di dalam, dengan izin saya nak guna perkataan, order lama. Order lama ni biasa dirujuk kepada order baru, order lama di Indonesia tapi saya nak pinjam istilah ni, order lama, di mana negara-negara Arab berada di bawah penguasaan rejim yang telah tumbang, ekoran daripada kebangkitan dunia Arab ataupun apa yang lebih dikenal dengan Arab Spring. Jadi serangan yang berlaku pada kali ini berlaku dalam suasana dan ketika Arab Spring sedang berlangsung, ataupun sebahagian daripadanya telah pun reda, dengan bertukarnya rejim yang lama kepada pemerintahan yang berteraskan kepada sokongan dan dukungan daripada rakyat massa. Jadi kita lihat perubahan yang berlaku di Mesir khususnya akan memberikan suatu impak yang sangat besar dari sudut bantuan dan juga dukungan moral dan juga politik kepada rakyat Palestin khususnya di Gaza. Berarti serangan yang dilakukan oleh Israel kali ini, kita pun tidak tahu apakah perhitungan ataupun perkiraan itu, apakah dia mengambil kira perubahan sosiopolitik yang berlaku di Timur Tengah ketika dia nak melancarkan serangan biadab ini, sebab nampak gayanya seolah-olah mereka tidak melihat kebangkitan dunia Arab ni, dunia Arab yang baru seperti disebut oleh Presiden Morsi. Mesir yang ada pada hari ini bukan Mesir yang lalu tetapi Mesir yang baru. Rakyat Mesir yang ada pada hari ini adalah rakyat Mesir yang diperkasakan, empowered untuk membuat perubahan. Bahkan kita lihat 500 rakyat Mesir sudah pun masuk ke Gaza melalui pintu Rafah tanpa pasport. Bermakna sebelum ini tidak berlaku authorities yang berada di pintu masuk Rafah itu sudah membuka laluan untuk rakyat Mesir keluar masuk, dan dalam hal ini untuk masuk membantu rakyat Gaza. Jadi kemungkinan faktor ini saya tak pasti apakah hanya terlepas pandang oleh pihak Israel sebab apa yang berlaku, kesan dan natijah daripada serangan ini pasti akan sangat berbeza dengan operasi Kaslit pada tahun 2008-2009. Cuma yang kita boleh yang boleh kita fikirkan dekat sini ialah Israel sedang akan menghadapi pilihan raya. Jadi setiap kali nak berlaku pilihan raya, setiap kali nak berlaku pilihan raya, maka the incumbent ataupun kerajaan yang memerintah cuba untuk memenangi hati rakyat dan seterusnya, untuk memenangi undi dengan cara menunjukkan bahawa mereka lah yang paling menjaga keselamatan Israel. Dengan cara untuk menunjukkan mereka menjaga keselamatan Israel ialah dengan membedil dan membunuh rakyat Palestin. Jadi ini corak pemikiran yang saya rasa sudah lapuk. Dalam erti kata yang lain, saya berani mengatakan Haji Nazri bahawa apa yang dilakukan Israel sebenarnya adalah satu kesilapan yang sangat besar. Kalau kita tengok sokongan dan dukungan masyarakat antarabangsa, the world opinion, world opinion, pandangan masyarakat antarabangsa pada tahun 2008-2009 pun sudah begitu banyak memihak kepada Israel, pada Palestin. Maka pada kali ini dukungan dan juga pandangan masyarakat antarabangsa juga akan melonjak ratusan bahkan mungkin ribuan kali memihak kepada Palestin. Tetapi sekutu terkuat mereka syarikat dengan kenyataan Presiden yang baru dilantik semula, Presiden Barack Obama, menyatakan bahawa Israel berhak mempertahankan wilayah mereka dan tidak melihat isu yang sebenar serangan ke atas Gaza itu. Jadi ia agak kontradik dengan pemilihan semula sebagai satu kemenangan, tetapi itu juga sokongan daripada masyarakat yang mahukan melihat mereka yang baru, bagaimana mereka melihat hegemoni Israel di rantau Timur Tengah. Tetapi agak mengecewakan juga. Ya, Haji Nazri, sebenarnya itu adalah standard answer lah. Jawapan piawai bagi siapa-siapa pun yang berkuasa di Amerika Syarikat yang memegang jawatan presiden. Cuma memang kita sangat kecewa kerana Barack Obama baru saja mendapat mandat untuk dilantik bagi term yang kedua. Dan dia telah memberikan hadiah kepada dunia dengan apa yang berlaku di Gaza pada hari ini. Ini sangat mengecewakan kita. Tak kala dia menerima ucapan tahniah yang bertalu-talu daripada banyak negara, termasuk daripada negara kita. Memang kita meletakkan harapan yang besar kepada Barack Obama dan juga kepada pentadbiran Amerika Syarikat. Re-election ini akan membawa satu harapan baru. Tapi malangnya ianya tidak berubah.
Dan ini memberikan kita suatu isyarat bahawa siapa pun yang akan menjadi presiden, ya, akan mengeluarkan kenyataan ataupun statement yang terkini. sama. Perdana Menteri Israel menyatakan operasi bakal dibesarkan dalam konteks yang lebih masif sifatnya. Ground troops ataupun askar-askar di bawah sana sudah bersedia lebih daripada 80,000 askar reserve. IDF sudah bersedia untuk membawa mereka ke dalam Gaza dan seterusnya. Pastinya jika ini berlaku dalam masa 24 jam ataupun 48 jam akan datang ini, pastinya akan lebih perkara yang lebih teruk bakal kita lihat dalam wajah-wajah di sekitar Gaza. Tapi bagaimana reaksinya, kita akan lihat dahulu. Jumpa lagi selepas ini. Jika IDF Israel membuat keputusan untuk melakukan serangan yang lebih agresif selepas ini, apa yang akan berlaku di Gaza, Prof? Kerana Prof pernah berada di sana, rakan-rakan Aqsa Sharif pernah berkunjung beberapa kali ke Gaza, termasuk yang baru ini dalam bulan Syawal baru-baru ini. Dan kita tahu selepas serangan Qaslead ataupun 2008-2009, Gaza tidak dapat dibangunkan secara total kerana bahan-bahan masih sukar didapati untuk membina semula bangunan, hospital, sekolah dan sebagainya, dan mereka terpaksa membuat binaan dengan konteks yang agak ataupun temporary, sementara sifatnya. Mungkin boleh cerita yang kalau serangan lebih hebat berlaku, apa akan jadi pada Gaza? Sebenarnya Aqsa Sharif dari secara resminya kita telah masuk ke Gaza sebanyak 9 kali, ya. Dan setiap kali kita masuk ke Gaza memang kita akan cuba untuk membantu dari sudut membaik pulih dan juga pembinaan semula, walaupun dalam bentuk yang sangat apa orang kata sangat minimum, ya. Sebab kalau kita bercakap tentang membangunkan semula infrastruktur, dia hanya memerlukan bahan-bahan binaan, building material yang ini memang tidak dapat dibawa masuk, ya, disebabkan disekatan ekonomi dan juga oleh kerana pintu-pintu sepadan semua ditutup, ya, daripada kemasukan barang-barang termasuklah konkrit, bahan simen dan sebagainya, ya. Dan pada misi yang terakhir, iaitu pada bulan Ramadan dan juga Syawal yang lepas, kita telah menyalurkan sebanyak 2.8 juta ringgit Malaysia, dan ada sumbangan sebanyak $100,000 khusus untuk kegunaan pejabat Perdana Menteri Ismail Haniyeh. Dan kita dimaklumkan semalam pejabat Perdana Menteri sendiri menjadi sasaran, dan run up sama sekali. Dan ini memang memberikan kesan yang agak mendalam kerana sebahagian besar daripada kami yang masuk ke Gaza pernah berkunjung ke sana dan menjadi tetamu kehormat kepada Perdana Menteri. Jadi bangunan itu sendiri sudah run up, ya. Dan itu juga memberikan isyarat bahawa mereka sebenarnya mensasarkan pimpinan, pucuk pimpinan, bahkan Perdana Menteri Ismail Haniyeh dalam serangan kali ini. Berbalik kepada soalan Haji tadi berkaitan dengan apakah yang bakal berlaku, ya, dengan serangan yang sedang kita saksi dan alami sekarang ini. Of course, maknanya serangan yang ini akan memusnahkan lagi, ya, kemusnahan di atas kemusnahan lah, kalau saya boleh bagikan ungkapan sedemikian. Kemusnahan di atas kemusnahan. Kemusnahan yang dahulu pun tidak dapat kita bina semula. Dan kalau kita dapat bangunkan semula pun dalam bentuk yang sangat mudah, ringkas, dan alhamdulillah pada misi yang lepas kita berjaya membangun semula lebih kurang 40 buah rumah. Itulah usaha sekecilan yang mampu kita lakukan. Sekarang ini berlaku lagi serangan besar-besaran. Bayangkan, sidang hadirin sekalian, setiap 4 ataupun 5 minit akan berlaku berdelan dan juga tembakan bom ataupun peluru berpandu. Dan saya dimaklumkan oleh Dr. Mahmud Hirtani, yang kami sentiasa berhubungan dalam Facebook dan sebagainya. Dia kata sejak beberapa hari ini begitu banyaknya serangan, sama ada yang dilancarkan daripada F-16 ke peluru berpandu, daripada berdelan kapal ataupun kereta kebal dan sebagainya. Kanak-kanak dekat sana sudah dapat mengecam, sudah dapat mengenal bunyi, apakah itu bunyi peluru berpandu, apakah itu bunyi bom. Mereka dah, telinga mereka has been fine tune, ya, untuk membezakan bunyi setiap ledakan itu. Begitulah bentuk trauma yang sedang dihadapi oleh rakyat Gaza, khususnya kanak-kanak. Ini yang kita bimbang. Nak bina semula infrastruktur itu tidaklah, ialah itu satu isu, tapi sebenarnya
jiwa rakyat Gaza, terutama kanak-kanak yang sudah remuk, yang itu yang kita bimbangkan, kerana mereka inilah yang menjadi masa depan dan juga harapan. Dan itulah sebenarnya sasaran rejim Israel untuk melihat tiada lagi bakal-bakal pejuang untuk mempertahankan bumi Palestin, supaya Palestin lenyap di atas bumi mereka. Betul je. In fact, kempen yang kita lancarkan, kempen Aqsa Sharif yang kita lancarkan ini, namanya ialah selamatkan kanak-kanak Gaza daripada Israel pembunuh. Kita sasarkan kanak-kanak dekat sini sebab memang Israel mensasarkan kepada kanak-kanak. Mereka sekarang ni menggunakan senjata yang amat berbahaya, apa namanya, dime, yang apabila dia meledak, dia akan menyebabkan kerosakan yang sangat teruk dalaman badan, kerosakan dalaman. Sebab tu kalau kita tengok kanak-kanak yang meninggal, yang kita tengok dalam gambar sebentar tadi, kita tengok dari sudut luaran, dari sudut jasadnya memang tidak ada apa-apa kecederaan yang serius, tapi sebenarnya di bahagian dalam sudah hancur, kan? Jadi inilah bentuk kekejaman dan kezaliman. Dan kita hairan kalau masyarakat antarabangsa, kalau kita masih tidak merasa apa-apa dengan apa yang berlaku pada hari ini. Sepatutnya ini menggerakkan kita, yang seluruh rakyat Malaysia khususnya, untuk berbuat apa sahaja, untuk melepaskan mereka daripada kezaliman dan kebiadaban yang tidak ada taranya. Ini kita nak, kalau boleh serangan itu berhenti sekarang ini. Kita nak, dan kita meletakkan harapan ni, dan kalau boleh, dan sebab itu kita rasa lega jugalah apabila Parlimen akan membuat satu usul. Perdana Menteri sendiri akan membuat usul tersebut untuk bersuara, mengeluarkan satu kenyataan, mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya apa yang dilakukan oleh Israel. Mungkin terakhirnya Prof, mungkin boleh wawarkan tabung Aqsa Sharif untuk A2G emergency relief ni. Ya, saya umumkan dekat sini bagi manfaat para hadirin penonton sekalian, tuan-tuan dan puan-puan semua boleh menyumbang kepada tabung Aqsa Sharif di akaun Maybank Islamik, yang tertera di televisyen sekarang, di televisyen sekarang, dan juga di Bank Islam, jadi marilah kita bersama-sama menyokong usaha ini supaya kita dapat memberikan sedikit kelegaan. Kita mungkin tidak dapat melakukan banyaknya, tetapi bayangkan apabila bahan-bahan makanan asas, masakan panas tadi diedar ke rumah-rumah dalam kenderaan, mana sekarang ni sukarelawan Aqsa Sharif sedang bergerak pantas di dalam van, membawa bekalan-bekalan makanan, membawa amanat daripada rakyat Malaysia dalam keadaan sangat berbahaya. Mereka boleh menjadi sasaran serangan pada bila-bila masa. Kita akan panggil lagi rakan-rakan di Aqsa Sharif untuk datang ke studio Awani untuk membuat laporan terkini apa yang berlaku di Gaza selagi serangan tidak dihentikan oleh rejim Israel. Terima kasih kepada Profesor Dr. Hafizi Muhammad Nur, pengurusi Aqsa Sharif, dan teruskan bersama Astro Awani kerana kita akan membuat liputan terkini apa yang berlaku di Gaza pada ketika ini, dan juga melihat apa yang berlaku untuk kita terus mengecam apa yang dilakukan oleh rejim Zionis. Terima kasih kepada anda. Hantarkan pandangan anda, hantarkan ke Facebook kami, ke Twitter Astro Awani, dan juga email Astro Awani. Sekian, Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak.